saya tak boleh nak divulge too much information soal client privilege. Tetapi dalam arahan bertulis dia kepada saya, dia ada menyatakan beberapa perkara yang merunsingkan beliau dan membimbangkan pada dia, yang keeps coming back to him. Antaranya adalah kes Pamela Ling yang tiba-tiba macam dicolik atau hilang sebegitu saja semasa on the way ke pejabat SPRM di Putrajaya. Yang sampai hari ini tak resolve. Kita pun tahu tentang kes anak kepada Yang Berhormat Rafizi. Anything can happen at any point of time. Tiba-tiba datang, dengan syringe dan sebagainya. Faisal Halim, sampai sekarang tak resolve. Suddenly someone comes and simba whatever at your face. And of course, the case of that pegawai dalam perbendaraan atau MOF yang ditemui dalam keadaan yang mencurigakan, sudden death report yang SDR yang polis. Itu pun saya rasa antara perkara-perkara yang merisaukan dia. And of course, ada cases yang mana mysteriously people go away atau hilang ataupun ditemui dalam tong simen. Benda ni semua pernah berlaku tu. Dan mostly tak resolve. Dan untuk seseorang yang melalui 9 bulan 10, I think that 9 months 10 days tu menyebabkan dia terlalu peka kepada perkara-perkara sebegini yang menyebabkan dia buat decision. Anything can happen to you. Kita mungkin kita terlupa satu perkara. Kita tak tahu apa yang keep on playing dalam otak dia. Apa yang dicakap tu mungkin 10% of apa yang goes on in the mind orang yang tertekan macam tu, betul lah. I'm sure kalau kita kena macam tu, I'm sure malam kita fikir, macam orang kata lah, bila sometimes you get out from prison apa semua, orang ketuk pintu pun dah terkejut, orang dah takut, because reality tu haunting. Yes, paranoid. Paranoia tu wujud, kebimbangan tu wujud, kerisauan itu wujud. Especially macam, saya balik kepada isu yang sama, tapi saya perlu tekankan juga, which is dia tak buat perkara tu. Jelas dia tak buat perkara tersebut, dan tanpa mengganggu gugat status dan juga penuh kehormatan kepada Mahkamah Rayuan. Tapi fakta kes ini tidak seperti kes-kes dadah yang lain. Dia something's wrong somewhere.